Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Fransyah bin Azmi. Nombor matrik A202410338555. Hari ini saya akan menjadi jurulatih kecergasan anda. Dalam sesi ini saya akan menunjukkan bagaimana pendekatan Integrated Habit Based Motivation program atau IHMP boleh membantu klien yang kehilangan motivasi untuk terus kekal konsisten dalam latihan. Program ini menggabungkan 3 elemen utama, iaitu habit coaching, motivasi berdasarkan komuniti dan penggunaan teknologi digital. Bersama saya hari ini klien saya. Okey, boleh anda perkenalkan diri anda? Okey, nama saya Muhammad Syarimat Al-Hakim bin Azamri. Boleh panggil Kiman. Nama semua, saya teruja dengan pendekatan yang baru ini. Boleh anda kongsikan sedikit kenapa anda susah nak kekal konsisten dengan senaman? Saya selalu sibuk dengan belajar, jadi saya berasa susah untuk melakukan senaman. Okey. Faham? Jadi kita akan tetapkan matlamat kecil dan realistik. Contohnya 10 minit senaman ringan setiap pagi selepas anda bangun daripada tidur. Wah, itu nampak lebih mudah untuk saya ikut. Bagus. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa latihan ringkas yang boleh anda lakukan di rumah. Okey, kita panggil ini ialah strategi habit stacking, iaitu membina tabiat baru berdasarkan rutin sedia ada. Itu saja aktiviti pada hari ini. Bagus sangat anda dalam membuat aktiviti ini. Untuk bantu anda kekalkan bersemangat, saya akan masukkan anda ke dalam komuniti dalam talian Achiever Online Group. Di situ anda boleh kongsi kemajuan dan dapat dorongan daripada peserta lain. Saya juga cadangkan anda guna aplikasi MyFitnessPal untuk rekod aktiviti dan lihat perkembangan setiap minggu. Menarik. Saya sangat teruja bila ada kumpulan, dan itu lebih membuatkan saya semangat untuk melakukan senaman dalam 3 kali seminggu. Baik, itu saja untuk sesi hari ini. Ingat, perubahan besar bermula dengan langkah kecil yang konsisten. Teruskan berlatih walaupun hanya 10 minit sehari. Dan jangan lupa rekod kemajuan anda. Saya bangga dengan usaha anda hari ini. Saya jurulatih, saya akan kekalkan konsisten melakukan senaman ini. Sama-sama. Jumpa lagi dalam sesi seterusnya.